Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Zulkaidah 17 Mei. Saya Adi Akmal Syahrul. Dua beradik lemas, jasad adik ditemui hari ini. Kereta api kargo rempuh bas, 8 maut. Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa lemas di sungai berhampiran kawasan perkemahan di Polumpong, Melangkap Baru, Kota Belud berakhir selepas mayat mangsa kedua ditemukan tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Belud, penolong penguasa bomba Elsh Bakuk ketika dihubungi Berita Al-Hijrah berkata, mangsa ditemui orang awam sekitar jam 12.04 tengah hari, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa, dilaporkan hilang. Jelas Elch, mayat Daniel Abdullah 18 tahun ditemui di Sektor A pencarian bermula dari sungai sehingga ke Sondot View Camp sejauh 3.4 kilometer. Operasi ini melibatkan dua orang mangsa, mangsa lemas dan sehingga hari ini dua mangsa itu sudah ditemui lah. Yang kemarin satu orang dan hari ini satu orang. Untuk yang ada dua mangsa, yang satu tu abang tu umur 23 tahun, yang adik tu 18 tahun lah. Yang abang tu kita jumpa kemarin dan yang adik ini kita jumpa hari ini lah, tadi tengah hari. Memang yang abang ni kita jumpa bersama dengan orang awam ni lebih kurang dalam 800 meter lah. Semalam, abang mangsa Zulhakim Abdullah 23 tahun ditemukan lemas oleh pasukan bomba pada jam 10.18 pagi, kira-kira 800 meter dari lokasi kejadian. Kemarin, dua beradik itu berkelah di Palumpang bersama 15 ahli keluarga lain sebelum kedua-dua mereka dihanyutkan arus deras. Sepasang suami isteri masing-masing bekerja sebagai kelindan lori dan guru tadika didakwa menganiaya anak saudara lelaki mereka berusia 10 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di kampung Sungai Mas Macang jam 10 malam 19 April lalu. Tertuduh Wan Saiful Azwan Wan Idris 31 tahun dan Yujas Nur Aida Jasmin Muhammad Yusof 29 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, pasangan itu didakwa secara bersama menganiaya kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun 1 bulan dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Mereka didakwa mengikut Seksyen 31 Fasal 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 atau Akta 611 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 31 Fasal 1 Akta sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sebelum ini, pasangan suami isteri itu direman 7 hari kerana disyaki mendera anak saudara mereka. Penahanan suami isteri berusia 29 dan 31 tahun itu susulan laporan polis yang dibuat oleh Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Bukit Bakar Macang. Difahamkan mangsa kini berada di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kedah sehingga Jun ini sebelum diserahkan kepada neneknya. Pasangan itu yang diwakili Peguam Muhammad Taufikrullah Rusli dan Muhammad Zulfakar Saharudin dibenar ikat jamin masing-masing RM8,000 beserta syarat tambahan. Kes disebut semula 15 Jun depan. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang mempunyai UEC juga perlu menduduki SPM sebagai syarat utama bagi memasuki Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Setiausaha Agong DAP Anthony Loke Siu Fook menegaskan lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menafikan dakwaan bahawa pelajar lepasan itu tidak mengikut dasar pendidikan kebangsaan. Anthony turut menyifatkan langkah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani isu berkenaan sebagai tindakan berani selepas ia berlarutan sejak berdekad lamanya. Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini.
UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Ini bukan isu politik. Ini bukan isu bahasa. Bahasa Melayu kita perkasakan. Tengok saya punya slide semua pakai bahasa Melayu. Menteri daripada keadilan pun tak pakai bahasa Melayu. Tadi dia punya slide pakai bahasa Inggeris. DAP akan perkasakan bahasa Melayu. Jangan bimbang. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita selama-lamanya. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Konvensyen Pakatan Harapan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor di Johor Bahru, Johor. Jelas beliau isu UEC telah lama diperjuangkan dalam manifesto parti sejak 13 tahun lalu dan pernah dipersetujui beberapa pemimpin utama parti. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Dato' Azlinda Azman menegaskan bahawa KPT tidak mengiktiraf Sukatan Pelajaran UEC. Sebaliknya hanya memberi laluan kepada lepasan sijil itu untuk mengikut kursus tertentu di IPTA. Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim memberi amaran kepada semua pihak agar tidak mengkhianati kestabilan kerajaan perpaduan. Jelas beliau, kerajaan ketika ini terus mengamalkan semangat tolak ansur, rundingan dan kebijaksanaan dalam memastikan setiap keputusan yang dibuat mengambil kira kepentingan semua pihak. Saya nak beri mesej yang jelas pada hari ini. Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, berunding dengan baik, tidak menegur dan menyergah mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud bil hikmah itu. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan ugut dan ada tindakan ke arah pengkhianatan. Beliau berkata demikian berucap merasmikan Konvensyen Pakatan Harapan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada di Johor Bahru. Tegas Datuk Seri Anwar, pelbagai usaha pembasmian kemiskinan telah dan sedang dilaksanakan kerajaan, termasuk menarik pelaburan berkualiti, mengawal tekanan inflasi serta memperkasa ekonomi rakyat. Pencapaian dan usaha yang digerakkan Jemaah Menteri katanya perlu terus diperjelaskan kepada rakyat bagi memastikan mereka memahami hala tuju serta pencapaian kerajaan. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menghadap Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada negeri Pahang. Pertemuan tersebut dijangka diadakan selewat-lewatnya hujung minggu ini. Jelas beliau, perbincangan dengan pemimpin Kerajaan Negeri Pahang juga akan diadakan bagi menjelaskan bentuk bantuan serta peruntukan yang telah diberikan sebelum ini. Kerajaan Persekutuan juga katanya sentiasa komited untuk memastikan peruntukan kepada negeri-negeri disalurkan mengikut ketetapan yang dipersetujui dalam Dewan Undangan Negeri DUN dan Dewan Rakyat. Komitmen Kerajaan Persekutuan memang selalunya untuk memastikan apa yang kita bagi kepada negeri-negeri sentiasa mengikut apa yang ada dalam lunas perlembagaan. Yang keduanya, kita berusaha untuk meningkatkan peruntukan tiap-tiap tahun. Dan insya-Allah bila ada projek yang lebih penting dari segi development expenditure, kita akan tambah mengikut prioritization yang ada. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Blok Tambahan Kelas Prasekolah Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Pulau Betong hari ini. Sebelum ini, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah mempersoalkan peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada negeri itu. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meminta Menteri Kewangan II menyediakan penjelasan menyeluruh
berhubung peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada negeri Pahang untuk dikemukakan kepada Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah. Sebuah bas sekolah disita selepas dikesan menyalahgunakan permit dengan membawa penumpang awam untuk menghadiri satu majlis pengebumian di Bukit Jenun Pendang. Hasil operasi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah disusur keluar Tol Gurun, Sungai Petani Selatan tengah hari tadi. Pengarah JPJ Kedah, Stien Van Lutam berkata, pemeriksaan mendapati bas berkenaan membawa seramai 26 penumpang dan pemandu bas terbabit mendakwa dia terpaksa membuat kerja sambilan disebabkan kurang permintaan untuk membawa pelajar sekolah sejak 2 tahun lalu. Dengan membawa seramai 26 orang penumpang. Pemandu berumur 73 tahun dan kenderaan ini dimaklumkan digunakan bagi tujuan membawa penumpang ini ke satu upacara lah. Jadi kenderaan ini akan kita bawa ke stesen timbalan Kolketin bagi tujuan pemeriksaan dan juga disita. Jelas Lutam, pemandu berkenaan tidak mematuhi syarat permit dan kes disiasat di bawah Seksyen 80 Fasal 1 APAD 2010. Sementara itu, beliau berkata sebanyak 23 kereta mewah disita dalam Ops Luxury sejak awal tahun hingga hari ini. JPJ Kedah juga akan melaksanakan operasi khas sempena Aidil Adha 2026 selama 7 hari bermula 24 Mei hingga 31 Mei 2026 bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan. Ketua Brigade Al-Qassam maut dalam serangan udara Israel. Pelantun suara utama kumpulan Axis, Izzat Lazim, menyifatkan peluang menunaikan ibadah haji tahun ini sebagai rezeki paling besar yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Beliau mengakui keinginan untuk menunaikan rukun Islam kelima sudah lama dipendam. Namun rezeki berpihak kepadanya apabila impiannya termakbul selepas membuat rayuan sebagai mahram kepada isterinya Ziana Ramli. Laporannya bersama Syafina Osman dan Fadli Muhammad. Izzat berkata beliau bersama isteri turut melalui tempoh penantian panjang sama seperti jutaan pendeposit tabung haji TH yang lain. Penyanyi yang popular dengan lagu Suara Siapa di Hatimu itu menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada isterinya yang banyak memberi kesedaran untuk konsisten menabung dan mendaftar haji sejak kelahiran anak pertama mereka. Keinginan menjaga haji itu memang dah lama. Jiwa tu rasa macam tak dapat diungkapkan dengan kata-kata lah. Bersyukur bila nama tu terpilih menjadi tetamu haji, untuk haji tahun ni. Yang paling saya tersentuh sekali bila saya dan isteri dapat menunaikan haji bersama-sama. Lebih manis, perjalanan mereka ke Tanah Suci berjalan lancar sejak dari awal. Malah pengalaman kali ini berbeza berbanding ketika mengerjakan ibadah umrah sebelum ini. Dalam nada sebab, Izzat turut mengakui banyak menitiskan air mata ketika berada di Madinah dan Mekah kerana melihat kekurangan diri serta berasa terlalu kerdil di bumi Haramain. Ratusan penduduk membanjiri jalanan di Gaza City bagi mengiringi jenazah Ketua Brigade Al-Qassam Izzuddin Al-Haddad dan ahli keluarganya yang terkorban dalam satu serangan udara semalam. Pemimpin kanan Hamas menyifatkan kehilangan tokoh pejuang itu sebagai satu tamparan besar, namun menegaskan perjuangan pembebasan Palestin akan tetap diteruskan. Jenazah beliau yang dibalut dengan bendera Hamas diusung penduduk sebelum dibawa ke masjid bagi menunaikan solat jenazah. Jurucakap Hamas menegaskan bahawa Haddad adalah antara pejuang teragung yang banyak berkorban demi kebebasan Baitul Maqdis. هذا نحن وهذا دمنا يدل علينا يهراق اليوم دفاعا عن فلسطين المسروقة دفاعا عن فلسطين المعذبة
دفاعا عن فلسطين السليمة، دفاعا عن غزة المخذولة، دفاعا عن غزة المحاصرة، دفاعا عن غزة الموؤودة التي تخلى عنها العرب وتخلى عنها المسلمون وتخلت عنها البشرية جمعاء. Tokoh yang dilahirkan pada tahun 1970 itu sebelum ini dilaporkan pernah terselamat daripada 6 cubaan pembunuhan oleh pihak tentera Israel. Beliau baru saja mengambil alih jawatan tersebut pada Mei tahun lalu selepas pemimpin terdahulu turut terkorban dalam serangan udara. هو استشهاده إجا في الوقت المناسب لأنه هو لا يرضى الدنية ولا يحب أن يسلم السلاح. هذا تسليم السلاح للأبطال هذا كان خذلان. Kehilangan tokoh utama ini dijangka akan meningkatkan lagi ketegangan di wilayah berkenaan memandangkan beliau merupakan figura penting dalam gerakan penentangan. Tentera Israel mendakwa Haddad merupakan antara perancang utama serangan pada 7 Oktober serta mastermind kepada sistem penawanan tebusan. Pihak berkuasa rejim menyifatkan pembunuhan ini sebagai satu pencapaian operasi yang besar dalam usaha jahatnya menghapuskan baki kepimpinan tertinggi Hamas. Dalam pada itu, di tebing barat, seorang lagi penduduk Palestin dibunuh kejam tentera Zionis di kamp pelarian Jenin. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa yang terkorban ialah Nurdin Kamal Hassan Fayyad, berusia 34 tahun. Pasukan Bulan Sabit Merah Palestin menerima jasad mangsa dalam keadaan tiada denyutan nadi selepas terkena tembakan peluru hidup pada bahagian paha. Walaupun diberikan rawatan awal, mangsa disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah tersebut. Rejim Israel mendakwa anggota tenteranya melepaskan tembakan selepas mangsa dikatakan cuba memasuki kawasan larangan. Bagaimanapun, ahli keluarga mangsa membuktikan mangsa telah dianiaya dengan teruk sebelum dibunuh tanpa sebarang alasan yang kukuh. في آثار ضرب على الوجه وفي آثار ضرب في البطن وفي الأكتاف وعدة رصاصات في الفخذ والقدم. Operasi ketenteraan besar-besaran dilancarkan sejak Januari tahun lalu telah menyebabkan hampir 40,000 penduduk Palestin di kamp Jenin dan Tulkarim kehilangan tempat tinggal. Pihak tentera rejim turut menutup kawasan kamp berkenaan dan hanya membenarkan akses terhad kepada penduduk untuk memeriksa kediaman masing-masing. Sejak konflik bertambah buruk pada Oktober 2023, lebih 1,000 rakyat Palestin telah terkorban di tebing barat akibat serangan tentera serta penduduk haram Yahudi. Sekurang-kurangnya 8 individu terkorban manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo merempuh sebuah bas di Bangkok, Thailand. Nahas ngeri itu berlaku di sebuah persimpangan sibuk di tengah ibu kota pada waktu tengah hari sehingga mencetuskan kebakaran besar. Detik cemas kejadian menunjukkan kereta api berkenaan menghampiri lintasan rata sebelum merempuh bas terbabit yang terus meletup dan marak terbakar sebelum sempat diselamatkan. Anggota bomba dan penyelamat terpaksa mengepung kawasan kejadian bagi memadamkan kebakaran serta mengeluarkan mayat mangsa yang rentung di dalam bas. Pihak polis mengesahkan 2 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal di hospital. Beberapa saksi mendedahkan suasana di lokasi menjadi sangat panik dan huru-hara berikutan asap hitam tebal dan api marak yang merebak dengan pantas. Insiden itu turut menjejaskan lalu lintas di persimpangan utama sibuk yang digunakan oleh puluhan ribu kenderaan setiap hari. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul telah mengarahkan siasatan segera dijalankan bagi menepasi punca sebenar insiden tersebut. Pihak berkuasa tempatan kini sedang berusaha untuk mengenal pasti identiti kesemua mangsa yang terkorban sebelum diserahkan kepada ahli keluarga untuk urusan pengkebumian. Tradisi Melayu, memori mahal di Malaysia. Kawasan tumpuan pelancong Bukit Bintang di Ibu Negara bertukar wajah apabila lokasi itu bergema dengan alunan selawat ke atas baginda Rasulullah malam semalam. Inisiatif itu antara platform terbaik dalam menghidupkan suasana pusat bandaraya dengan syiar Islam. Lebih meriah lokasi itu malam tadi dihadiri ribuan masyarakat daripada pelbagai peringkat umur. Turut meninjau suasana di kawasan pusat beli belah ikonik itu,
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana negara kita dalam keadaan yang aman dan damai. Kita nampak masyarakat kita yang cintakan kedamaian, keamanan. Kita boleh hidup bersama dan Alhamdulillah kita berterima kasih kepada seluruh warga yang datang menghidupkan Bukit Bintang bersalawat. Terima kasih kepada semua agensi haiwal agama. Terima kasih kepada rakan-rakan strategi kita yang bersama-sama pada malam ini. Ia dalam masa sama menyemarakkan nilai kasih sayang, saling menghormati serta merapatkan ukhuwah sesama insan. Dr. Zulkifli turut memuji komitmen rakan strategik yang berjaya memastikan program berjalan lancar dalam suasana yang cukup harmoni. Pengalaman pertama menjejakkan kaki ke negeri Perlis menjadi memori paling berharga buat 30 anak asnaf dari wilayah Persekutuan. Mereka yang menyertai program Hijrah Prihatin Bangkit Asnaf 2026 Jelajah Perlis tidak dapat menyembunyikan keterujaan selepas berpeluang melawati pelbagai destinasi menarik di negeri Indra Kayangan itu. Bagi Nur Auni Akilah Amrul Muhadi, peluang yang dianjurkan bersama TV Al-Hijrah dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawim ini merupakan pengalaman terindah buat dirinya. Dapat kawan baru, lepas tu dapat pergi tempat yang menarik dan selama ni tak pernah pergi Perlis. Mewarna batik, lepas tu menjelajahi Gua Kelam. Sepanjang rangka lawatan 3 hari itu, peserta didedahkan dengan sejarah Gua Kelam, keunikan rumah cermin, hab beli belah padang besar serta kunjungan ke Muzium Kota Kayang selain berpeluang merasai sendiri aktiviti mencanting batik. Nada keterujaan sama turut dikongsi Muhammad Eli Adlin yang berharap program murni ini dapat diteruskan lagi pada masa depan bagi memberi peluang kepada golongan kurang berkemampuan sepertinya. Dapat berpengalaman tentang negeri Perlis. Dapat jumpa kawan baru. Boleh masuk Gua Kelam. Terima kasih TV Al-Hijrah. Sementara itu, program ini turut menjadi medium penghargaan buat guru yang komited mendidik golongan asnaf ini. Kita juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang memilih pelajar-pelajar yang sangat-sangat pada saya hebat dan istimewa dan punya masa depan yang cerah dengan karakter yang mereka ada, dengan disiplin yang mereka ada, kerjasama yang mereka berikan sangat-sangat luar biasa sepanjang berada di Perlis ni. Program Hijrah Prihatin Bangkit Asnaf ini diakhiri dengan majlis penyampaian sumbangan beg sekolah dan sijil penyertaan yang menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang dalam pelajaran. Terima kasih TV Al-Hijrah Mawib Hijrah Prihatin Best. Diarak dengan paluan kompang lengkap berbusana tradisional sehinggalah direncis di atas pelamin indah. Itu antara memori mahal yang dibawa pulang 4 pelajar antarabangsa Universiti Putra Malaysia UPM selepas diraikan bagai Raja Sehari. Gimik itu antara pengisian program pertukaran budaya sekaligus menonjolkan keunikan tradisi Melayu yang penuh estetika. Program Jom Masuk Kampung di Temerloh ini dianjurkan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SBE UPM dengan kerjasama Homestay Desa Murni. 4 pelajar bertuah tersebut ialah Avazov Alisher dari Uzbekistan yang digandingkan dengan Diao Mengji dari China. Manakala Muhammad Ruzaini Rajimi dari Brunei pula disandingkan bersama pasangannya Wiwin Setyawati dari Indonesia. When I come here, they said about the wedding. I was thinking we just join the event like wedding, then we just eat Malaysian food. I thought like that, but we just participate on the wedding. We just participate. They prepare for us. Thank you for this thing. This is first time for me. This is unusual thing. That's why it's like we are like a little bit shy. Thank you for this event. Nada keterujaan sama turut dikongsi Wiwin yang mengagumi setiap inci perincian adat perkahwinan Melayu, terutama elemen kesenian yang dipersembahkan. That's so beautiful, like pengantin dan perempuan dan pengantin laki-laki pun berjalan dengan anggun, kemudian di belakang mereka ada kompang dia yang berbunyi sedap. Kemudian ada pertunjukan silat, itu sangatlah
keren banget. Menurut Timbalan Dekan Prasiswazah UPM, Profesor Madya Dr. Haslinda Hashim, program ini melibatkan 36 pelajar dari 9 buah negara. Objektifnya adalah untuk mendedahkan pelajar kepada budaya Malaysia dengan nilai-nilai murninya, nilai-nilai silaturahim, kekeluargaan, kerjasama di antara jiran dan orang kampung dan sebagainya, nilai-nilai permainan tradisional, ya, masakan tradisional. Ini semua kita kira adalah nilai-nilai murni Malaysia yang perlu kita kongsilah dengan pelajar, dan pelajar boleh dapat yang tidak boleh didapati di luar. Selain merasai pengalaman bersanding, para peserta turut didedahkan dengan gaya hidup komuniti setempat, termasuk tinggal bersama keluarga angkat, melawat ladang sawit, perusahaan ikan sangkar serta demonstrasi makanan tradisi Pahang. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Saya Adi Akmal Syahrom dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Assalamualaikum dan selamat malam.